Bayangkan ni, di saat seluruh dunia menjerit kegembiraan, di saat harga emas menembusi paras tertinggi dalam sejarah manusia, ada satu suara dari Wall Street yang tiba-tiba berkata, jangan beli. Bukan pelabur biasa, bukan penganalisis TikTok, tapi seorang legenda pasaran kewangan. Hari ini, emas dipengaruhi secara langsung oleh tindakan Donald Trump secara rasmi menghampiri paras $4,700 berdiri megah di pencak sejarah. Namun tepat pada saat inilah, Mark Mobius, pelabur veteran Wall Street dan digelar Godfather pasaran muncul mengeluarkan amaran paling keras dalam kerjaya dia. Mobius pernah berkata dengan jelas, saya tidak akan membeli emas pada harga sekarang kecuali jika ia jatuh sekurang-kurangnya 20%. Soalannya sekarang, kenapa? Mobius percaya pada paras harga semasa, emas sudah langsung tidak menarik. Jika dolar Amerika terus mengukuh, emas bakal berdepan tekanan besar. Tapi ini yang buat keadaan jadi pelik. Pada masa yang sama, Bank of America mengambil posisi yang bertentangan sepenuhnya. Mereka bukan sahaja menyatakan New Global Order, New Global Bull Market, Gold and Silver Bull Market, malah secara terbuka mensasarkan harga emas menembusi $6,000. Jadi sekarang persoalan sebenar ialah siapa yang berbohong? Kenapa Wall Street berpecah pandangan secara ekstrim sedangkan emas sedang berada di paras tertinggi sejarah? Untuk pelabur runcit, adakah perlu terus pegang atau sudah tiba masa ambil untung? Dan bagi mereka yang terlepas lonjakan besar emas, di mana peluang untuk naik trend? Mari kita fahami dulu siapa sebenarnya Mark Mobius. Mobius mempunyai lebih 40 tahun berpengalaman dalam penyelidikan dan pengurusan pelaburan pasaran baru muncul. Beliau diiktiraf sebagai salah seorang pelabur paling berjaya dalam bidang ini. Tahun 1994, beliau dinobatkan oleh CNBC sebagai pengurus dana terbaik tahunan. Tahun 1999, disenaraikan oleh Carson Group sebagai 10 pengurus dana terbaik abad ke-20. Tahun 2011, dipilih oleh majalah Bloomberg Markets sebagai antara 50 individu paling berpengaruh di dunia. Inilah seorang tokoh yang telah menyaksikan pasaran kewangan runtuh dan bangkit berkali-kali. Namun orang inilah yang ketika emas baru sahaja mencatatkan kenaikan tahunan paling kuat sejak 1979 secara terbuka berkata, saya tidak akan beli emas pada paras ni, melainkan ia jatuh 20% barulah saya pertimbangkan semula. Tahun 2025, emas mencatat kenaikan terbesar sejak 1979 disokong oleh 3 faktor utama. Pertama, Bank Pusat seluruh dunia terus membeli emas secara agresif. Kedua, ETF emas menjadi instrumen pelaburan paling popular. Ketiga, dolar memasuki kitaran lemah dan kadar faedah mula menurun. Namun, di luar semua ini, ada satu faktor paling kritikal, penyusutan nilai mata wang fiat global. Ditambah pula dengan pengembangan hutang Amerika yang sangat pantas, beberapa negara besar pemegang bond Amerika Syarikat mula mengurangkan pegangan bond dan menggantikannya dengan emas. Ini adalah sokongan asas paling kukuh untuk harga emas. Jika kita telitikan semula pandangan Mobius, sebenarnya beliau tidak sepenuhnya salah. Isyarat dia sangat jelas. Beliau hanya mahu membeli selepas kejatuhan 20%. Untuk saiz modal macam beliau, membeli pada paras tertinggi sejarah adalah mengejar harga. Dan walaupun pelabur runcit membeli sekarang, secara objektif, ini adalah masa pembelian paling buruk dalam sejarah. Membeli di puncak bermakna sebarang pembetulan akan menyebabkan kerugian terapung yang menyakitkan. Walaupun emas akhirnya naik semula, majoriti manusia tidak mempunyai ketahanan mental untuk menunggu sehingga untung. Jadi, jangan cabar sifat manusia. Dari sudut ekonomi pula, Mobius menunggu emas jatuh kerana beliau percaya ekonomi Amerika Syarikat boleh kembali kukuh dan dolar akan menekan emas. Pandangan ini secara teori tidak salah. Tetapi di sinilah masalahnya. Beliau mengabaikan satu faktor paling kritikal, Donald Trump. Trump mungkin tidak memusnahkan ekonomi Amerika, tetapi kesan dia cukup untuk menjadikan sistem tu nyawa-nyawa ikan. Lonjakan mendadak emas ni mempunyai kaitan besar dengan dasar ekstrim Trump. Awal 2025, emas hanya sekitar $2,600. Awal 2026, hampir $4,700. Dalam masa setahun, emas melonjak $2,100. Dalam tempoh yang sama, dolar jatuh 10%. Sepanjang 2025, Trump bermain dengan tarif 60% hingga 100% terhadap China, 25% terhadap Kanada dan Mexico. Siapa berani kata pasaran emas tidak didorong oleh Trump? Jika bukan Trump, di tahun terakhir Biden pada 2024, emas hanya naik sekitar $500 setahun.
Kenapa zaman Biden naik normal, zaman Trump jadi super bull market? Bukan sebab emas benci Biden, tapi kerana dasar ekstrim Trump memaksa dunia berlindung. Dalam 2 hari terakhir sahaja, harga emas melonjak lagi apabila Trump secara terbuka menyatakan hasrat untuk menguasai Greenland. Menteri Kewangan Amerika Syarikat disen secara langsung menyindir Eropah, mengatakan Eropah terlalu lemah dan Greenland perlu dilindungi oleh Amerika. Reaksi Eropah? Jerman hantar 13 tentera, Perancis 15, Sweden 3, Norway 2, Finland 2, UK 1, Belanda 1. Jumlah keseluruhan 37 orang. Sedangkan Amerika sudah ada 200 tentera di Greenland. Menteri Pertahanan Itali sendiri menyindir, ini satu lawak. Trump berani kerana Eropah lemah. Jika Eropah tegas, perang mungkin dielakkan. Tetapi inilah yang Trump kira. Untuk emas, ini berita baik. Zaman aman milik dolar, zaman huru-hara milik emas. Walaupun Trump lantang, Amerika sendiri tidak sepadu. Bahkan dalam partinya sendiri, tentangan mula muncul. Senator Republik Tom Tillis dan Senator Demokrat Jen Shaheen mengeluarkan kenyataan bersama mendesak Trump menghentikan ancaman dan memilih diplomasi. 2 parti, 1 suara. Tindakan Trump adalah tidak masuk akal. Kemungkinan Trump benar-benar menyerang Greenland sangat kecil. Lebih besar kemungkinan ia hanya alat rundingan dengan Eropah atau dengan Kongres. Pilihan raya pertengahan hampir tiba dan prestasi tahun pertama Trump sebagai presiden sangat lemah. Ini bukan kali pertama. Dulu, beliau tutup kerajaan untuk tekan Kongres. Kali ini, skripnya hampir sama. Inilah sebabnya Bank of America mengambil posisi bertentangan dengan Mobius. Mereka melihat New Global Order sedang terbentuk. Apa maksudnya? Dasar fiskal global yang mengembang besar-besaran, kebangkitan mata wang Asia dalam persekitaran dolar lemah, ancaman kecairan global. Dalam kerangka ni, emas dan perak akan terus berada dalam bull market. Risiko terbesar kini ialah yen Jepun, won Korea dan dolar Taiwan yang melonjak terlalu cepat. Yang kini hampir paras 160, zon bahaya. Jika ditembusi, Jepun terpaksa menaikkan kadar faedah. Amerika pula mempercepatkan QE, melemahkan dolar. Jika konflik geopolitik Asia meletus, aset dolar akan dihentam teruk. Inilah wajah sebenar Order Baharu. Emas hari ini berada di paras tertinggi sejak 1979 dan secara teknikal sangat terlebih beli. Secara logik, ia sepatutnya jatuh. Tetapi ia tidak jatuh. Kenapa? Kerana peperangan, populisme, penghujung globalisasi, pengembangan fiskal ekstrim dan hutang yang meletup. Semua ni bergabung seperti bom nuklear memberi tenaga tanpa henti kepada emas. 4 tahun terakhir, emas mengatasi bond Amerika Syarikat dan saham Amerika Syarikat. Namun pelanggan bernilai tinggi, Bank of America hanya memegang 0.6% emas. Apabila realiti runtuh, mereka tiada pilihan lain selain emas. Sepanjang 100 tahun, emas hanya alami 4 pasaran bull, tetapi setiap satu purata naik 300%. Sebab tu, Bank of America berani sebut $6,000. Adakah ini jerat atau jual mahal? Kemungkinan ada, tetapi kecil kerana mereka tidak kata 6,000 pada 2026. Tetapi dalam tempoh pemerintahan Trump dan Trump baru setahun berkuasa, kesimpulannya mudah. Mobius dan Bank of America tidak berbohong. Mereka cuma melihat dari sudut yang berbeza. Harga sekarang memang tidak sesuai untuk kejar, tetapi itu tidak bermakna emas sudah tamat. Soalan untuk pelabur runcit ialah bila beli, bila jual dan strategi apa digunakan. Emas spot kerana leverage tinggi, sesuai untuk dagangan harian. ETF emas pula sesuai untuk pegangan sederhana atau panjang. Instrumen berbeza, strategi berbeza. Jika salah strategi, walaupun dalam pasaran bull market, anda tetap tidak akan untung. Paras 4,700 kini adalah rintangan utama. Di atasnya, volume sangat nipis. Jika tiada pemakin baharu, emas akan mendata lama atau membuat pembetulan. Konsensus pasaran masih melihat 5,000 sebagai sasaran seterusnya. Buat masa ini, 5,000 adalah puncak jangka pendek. Analisis ni hanyalah perkongsian peribadi, bukan nasihat pelaburan. Pelaburan emas ada risiko. Gunakan stop loss. Langgan saluran ini, aktifkan loceng. Kita jumpa lagi.